3741 di YouTube. Aku pergi hospital kerajaan. Operation RM18,214 tapi subsidi saya bayar RM250 je. Korang tak ada kerja lain ke macam sial korang? Aku nak cakap dengan kau. Kau untunglah sekarang kau dapat pergi. Kau beruntung sekarang kau dapat pergi. Kau faham tak faham apa yang kerajaan kau buat? RM250 subsidi itu bukan datang daripada kerajaan Madani. Benda tu dah bertahun-tahun. Daripada dulu. Tahun, dia makin teruk, makin teruk, makin teruk. Kau faham ke tak faham? Aim. Sekarang ni Aim, sekejap. Alah, aku belum cakap lagi. Aim, kau dengar ni betul-betul Aim. Sebab aku tak nak kau bangang sangat. Lepas ni, bila kau pergi nak pergi hospital, kau nak pergi operation pun, nak dapatkan tempat operation pun tak semestinya kau boleh dapat secepat yang mungkin lah Aim. Kau faham tak faham sekarang? Kau faham tak faham? Kau faham tak faham? Anwar Ibrahim yang kau jilat tu, yang jilat lebih-lebih tu, dia nak potong belanjawan sampai 10%. Kau faham tak faham? Bingai mana nak Sebab faham. itulah kita mempertahankan hak engkau supaya engkau boleh next time bila kau kena operation otak, letak satu dalam kepala otak, dalam kepala kau yang kosong tu, kau tak payah bayar mahal. Kau faham tak faham? Kau faham ke tak faham? Kau faham tak hak engkau 250 tu? Bakal dicabul oleh Anwar Ibrahim. Kau faham tak faham? Kau faham tak faham apa Madani sedang buat ni? Kau faham tak faham apa Madani sedang buat? Kau nak sembang kata macam sial, kau tu untung tau. Bukan Anwar yang buat. Kau tu untung kau dapat buat. Lepas ni kau sakit balik, kau mampus untuk berjalan. Lepas ni kau sakit balik, semoga kau mampus Aim. Semoga kau mampus. Pasal apa RM250 tu bukan Anwar Ibrahim buat Kau ingat Anwar Ibrahim punya idea ke? Itu kerajaan sebelum ni. Anwar Ibrahim dia nak jahanamkan lagi sektor kesihatan awam. Dia nak jahanamkan. Kau faham tak Aim? Kau ni, aku nak cerita kat kau. Kau kalau kau tak sok sangat dengan Anwar pun, kau boleh jangan jadi bingai tak? Ni kau dah lah sakit nak mampus. Bil sampai RM18,000. Lepas tu kena bayar RM250. Kau cerita kau orang tak ada kerja lain. Bingai. RM18,000 tu yang kau kena bayar RM250 tu daripada Perdana Menteri sebelum ni. Kalau ikut Anwar dengan Dr. Zul, Dr. Zul pergi tambahkan perkhidmatan swasta lah. Kau ni bingai lah. Kau dah sakit, dah nak mampus. Dah nak mampus pun. Lepas tu kena bedah ke hospital. Patutnya kau fikirlah. Otak tu patutnya kau sakit, kau nak mampus ni. Bil RM18,000, alamak aku tak boleh bayar. RM250. Masa bila? Takkan macam mana menyebabkan kau boleh ingat sebab Anwar Ibrahim kau punya bil RM250? Aku rasa sia-sia lah rawatan kat kau. Dia elok kau mampus itu hari Aim. Elok kau mati je. Tak, dia sekarang ni sebab itulah orang kata kita nak mempertahankan hak kau supaya kau boleh bayar RM250. Ya, betul. Sekarang nak buat anjur.